Apa berlaku dengan badan jika makan nanas setiap hari selama 14 hari? Tapi hati-hati, ada kesan sampingan yang ramai tak tahu. Jangan skip video ni sebab hari ke-7 dan ke-14 efek dia memang mind-blowing. Selepas 24 jam, perut rasa ringan dan lawas. Bromelain dalam nanas ibarat pembersih perut, dia pecahkan sisa makanan dan bantu penghadaman. Bye-bye sembelit. Hari kedua, kulit mula flawless dari dalam. Vitamin C tinggi bantu boost kolagen, kulit makin segar dan tak kusam. Hari ketiga, tenaga naik mendadak. Gula semula jadi dalam nanas bagi natural energy boost tanpa rasa lemau, macam minum kopi berlebihan. Hari keempat hingga ketujuh, fasa slimming and glow up. Badan dah mula bagi signal perubahan besar. Perut makin kempis. Serat tinggi dalam nanas buat perut rasa kenyang lebih lama, kurang craving makan benda pelik-pelik. Muka makin berseri antioksidan dan enzim dalam nanas, kurangkan radikal bebas yang buat kulit kusam. Jerawat, bye-bye. Metabolisme mula naik. Badan jadi bakar lebih banyak kalori. Ada yang start turun berat lepas seminggu je. Hari ke-8 hingga ke-11. Fasa wow, benda unexpected mula jadi. Sakit sendi berkurang, bromelain ada sifat anti radang. Kalau selalu sakit lutut atau sendi, boleh rasa perubahan. Tidur lebih lena. Serotonin meningkat, stres kurang, tidur lebih berkualiti. Bangun pagi rasa fresh, darah makin bersih. Enzim and mineral dalam nanas bantu jaga kesihatan jantung dan kawal tekanan darah. Hari ke-12 hingga ke-14. Fasa transformasi akhir. Mind blown. Sistem imun level Iron Man. Badan dah makin kuat, jarang kena selsema, batuk. Vit C tinggi, nice month pertahanan badan upgrade. Kulit nampak glow macam filter TikTok. Kolagen makin boost, kulit makin anjal, dark spot makin pudar, selera makan stabil, cravings berkurang.